Master Hui Kok Kiong dari Persekutuan Tarian Singa dan Naga Malaysia, dan bersama beliau ialah Encik Brandon G, juga dari Persekutuan Tarian Singa dan Naga Malaysia, di mana Master Hui juga adalah ketua pengadil Ketua Pengadil Malaysia untuk apa-apa pertandingan bagi tarian singa di Malaysia kita ini. Jadi saya duduk dulu untuk bersama dan bertemu bual dengan Master Hui dan Encik Brandon. Okey, ada mikrofonnya. Okey. Sekarang ini kita akan berbual tentang asal-usul dan sejarah serta apakah ciri-ciri ataupun features dalam tarian singa di Malaysia ini, ya. Mungkin saya mulakan dengan Master Hui, ya. Apakah sejarah tarian singa ini? Boleh tolong ceritakan sikit apakah sejarahnya tentang asal-usul tarian singa ini, ya. Silakan Master Hui. Sejarah untuk tarian singa dia sudah lama lah. Kalau kita tengok sejarah dia lebih kurang more than 1000 years ago lah. So dia dari negeri China yang dibawa oleh itu imigran China yang datang ke Malaysia. Sekali kalau Encik Brandon nak tambah apa-apa, ya, dipersilakan. Dan ada tak rekod bila yang tarian singa mula ditarikan di Malaysia? Ya, ada tak apa-apa tahun ataupun mungkin tarikh tertentu dan mungkin di mana, ya, yang tarian singa ini telah dirakamkan, ditarikan di Malaysia? Tarikh tak tentulah. So itu soal lama. Dan yang lebih kurang abad ke-19 dia sudah sampai ke Malaysia, and then dibawa oleh itu imigran China. And then biasa yang dulu dia cuma dipersembahkan dekat acara lebih itu festival ataupun keutamaan itu raya, cuma tahun baru Cina saja yang ada tarian singa. Selain daripada itu tak ada lah. Okay. Memang kita selalu nampak kalau orang biasa dia nampak tarian singa ni ditarikan sewaktu upacara-upacara pembukaan dan perniagaan ataupun selain daripada tahun baru Cina lah. Tahun baru Cina memang semua orang tahu mesti ada, tapi juga kalau ada kedai baru buka gitu kan, itu untuk jadi apakah signifikan ataupun simbolismenya daripada itu? Mungkin Encik Brandon boleh jawab dari segi itu. Okey, boleh. Untuk simbolik sebagai macam mana kami katakan, sebagai contoh, kalau peniaga dia buka kedai, dia enjoy gitu tarian singa, dia membawa satu macam membawa tuah kepada peniaga itu, dan macam kena bless untuk bagi dia sejahtera, untuk perniagaan lebih tingkat lagi dengan sebagainya. Ya, memang simbolismenya memang membawa tuah gitu, ya, membawa good luck gitu, ya. Dan selain itu juga satu perkara yang bagus juga, ia memberikan macam memberikan publicity lah kepada perniagaan itu untuk menunjukkan dia baru buka dan sebagainya. Jadi orang pun datang, orang pun boleh tengok dan menjadi kenangan manis buat sesuatu perniagaan yang baru buka, ya. Dan kalau Encik Brandon boleh sambung dalam satu tarian singa tipikal, ya, tarian singa tipikal, apa yang kita lihat pada tarian singa itu? Dia berapa orang dan apa yang dibuat, gitu kan? Okey, dari segi tarian singa pula, untuk tarian singa cuma perlukan 2 orang untuk menari. 2 orang. Kebiasaannya untuk perniagaan macam mereka buka kedai atau bisnes, mereka tidak menjemput satu singa saja, tetapi dia menjemput 2 singa. Maksudnya satu pair lah. Satu pair, ya, sepasang. Ya, betul. Baik. Dan singa ini dia juga dimainkan dengan muzik tradisional sebagai seperti gendang, simbal, gong dan sebagainya untuk menarik perhatian orang ramai lah. Okey, bagus tu. Dan okey,
tuan berdua daripada Persekutuan Tarian Singa dan Naga Malaysia. Jadi sajalah kita nak tahu juga, kalau tarian singa kita dah tahu dah ni, tarian naga ni bila pula dimainkan dan apakah perbezaan di antara tarian singa dan naga selain daripada kita tahulah singa, naga ya. Mungkin Mas Rui boleh ceritakan sikit tentang perbezaan dan bila ditarikan tarian singa dan tarian naga. Actually, tarian singa dengan tarian naga dia persembahan biasa sama sajalah. Seperti festival pun opening untuk business pun ada juga. Tapi kerana untuk menjemput tarian naga, dia kena harga dia lebih mahal sikit kerana dia ramai orang kena bersembah. So, ramai orang. Dia untuk naga. Untuk naga dia biasa ialah 9 orang. And then tambah lagi satu orang. Tambah lagi satu itu per dia jadi 10. So kalau sekali dengan itu music dia, and then about 15 orang. So kalau untuk tarian singa dia cuma 4 orang, and then tambah lagi 5 orang, so dia 9 orang. So dia lebih kanda lagi lah dia punya penari lah. So lagi pun dia bila you nak jemput tarian naga, kena ada ruang yang besar. Kerana dia panjang, dia kena lari. So dia kena ada tempat ruang yang besar dan tinggi. Itu saja dia beza lah. Yang lain dia actually lebih kurang. Dia cuma seni untuk budaya saja. Okey. Dan dari segi persekutuan tarian singa dan naga ini, dah berapa lama dah persatuan ataupun persekutuan ni wujud? Bila diasaskan? Berapa orang anggota, members, berapa orang dah? Silakan. Kalau gabungan persatuan, dia start dari tahun 1978. Oh, 1978. Dah lama juga lah. 50 years lah, 50 tahun. Dia start dengan klub-klub dari Selangor dan KL saja. Bila dia start, dia time I think around lebih kurang not more than 20 lah, kurang daripada 20 persatuan. So dia makin lama dia tambah lah. So sekarang dia pun member dia pun ada banyak. Okay. Jadi ini memang betul lah persekutuan, gabungan banyak klub-klub dan persatuan individu ataupun tertentu lah. Ini Sabah Sarawak pun termasuk sekali ya. Ke Semenanjung saja nak tahu. Cuma untuk dia ada dua federasi. Satu ialah untuk Selangor dan Wilayah. Cuma dari Selangor dan Wilayah. Dari yang lagi satu ialah Malaysia. Dia gabung whole Malaysia. Okey. Whole Malaysia. Okey. Jadi yang persekutuan tarian singa dan naga Malaysia ni memang seluruh Malaysia lah ya. Okey. Wah, dah 1978 memang hebat ni. Dan kita pun sangat senang mendengar yang tarian singa ini akan ataupun sedang dicalonkan untuk penyenaraian dalam UNESCO bersama dengan negara China. Jadi ini adalah satu kerjasama yang sangat bagus untuk mempromosikan satu kebudayaan yang dikongsi oleh Malaysia dan China. Dan untuk hari ini, selepas ini kita akan ada persembahan daripada persatuan ataupun persekutuan. Ini berapa orang ni boleh kita tahu sikit, jadi penonton pun tahu ya berapa orang yang ada. Berapa orang yang ada, kebiasaannya at least dia perlu 8 orang lah. 8 orang. Kurang 8 orang. Kurang 8 orang termasuk alatan muzik dengan sepasang singa lah. Tapi untuk hari ini kami membawa lebih ramai orang. Ya, supaya beruntung kita. Ya, supaya untuk bagi mereka macam orang umum kan, dia dapat menyaksikan lebih dekat lagi dengan ini singa. Ya, so kami nanti akan tunjukkan performance ini. Okey. Dan untuk bersedia sebagai seorang penari singa ni, penari tarian singa, mesti perlukan pendidikan sikit lah ataupun latihan dan training apa semua kan. Kurang-kurang berapa lama untuk training tu? Sebab dia bukanlah terlalu mudah, dia ada dia punya cara-cara semua kan. Berapa lama agaknya dia punya latihan ataupun training tu untuk jadi seorang penari singa?
Kalau untuk intermediate, intermediate lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Oh, lama juga 6 bulan iyalah. Dan juga kita pernah dengar, saya pernah terbaca di surat khabar ada juga penari tarian singa ni di kalangan orang Melayu pun ada juga dalam persekutuan ada juga yang dari persatuan sekolah ataupun apa yang orang Melayu juga menjadi penari ada Ya, itulah saya pernah terbaca di surat khabar. Malah ada sekali tu yang masa satu pertandingan, tapi dah lama juga lah, berapa tahun dulu, yang ada kumpulan Melayu yang juga masuk dalam pertandingan untuk tarian singa ni. Okay. Dan mungkin soalan terakhir dari saya sebelum kita buka pentas kepada para hadirin untuk bertanyakan apa-apa soalan yang mungkin bermain di Minda. Apakah perbezaan sebenarnya saya nak tanya tadi tapi terlupa. Adakah apa-apa perbezaan di antara tarian singa di China dengan tarian singa di Malaysia? Ada tak apa-apa perbezaan ataupun perkembangan yang membezakan? Jadi contohnya kalau kita tengok satu video yang diambil, orang boleh tahu, oh ini Malaysia punya special, dia ada benda yang berbeza. Ada tak apa-apa? Tak ada. Tapi kalau yang kerana tarian singa pun dari negeri China, and then kalau traditional punya performance dia lebih kurang sama. Cuma Malaysia yang lebih ialah Malaysia introduce itu tarian tekan tiang. Itu tarian tiang yang saya nak tahu tu. Tarian tiang ialah start dari Malaysia. Yang itu saja beza lah. Tapi sekarang dekat overseas ramai pun sudah ada sudah belajar sudah belajar dan mereka pun sudah tahu. Itulah sebenarnya saya pun terbaca sebelum ni, cuma saya tak pasti yang tarian singa yang mana ada tiang-tiang tu itu dimulakan di sini di Malaysia. Di China pun tak berapa popular yang itu, tapi itulah sekarang semenjak Malaysia sudah mulakan dan sudah menjadi satu cara yang unik, yang special. Tempat lain pun dah belajar sekali tapi hari ni tak ada tiang lah. Hari ni tak ada tiang sebab saya rasa memang yang ada tiang tu mesti dia lagi susah nak buat. Sebab kalau ada tiang kan dia perlu lagi ramai orang untuk mengangkat tiang itu. Perlu lagi ramai orang ni saya sajalah tanya satu ni. Selalunya lah kita lihat tarian singa ni penarinya lelaki, ada tak perempuan? Ada juga. Ada juga Ada juga. Oh, okey, ada juga perempuan yang jadi penari tarian singa ni. Okey. Sangat menarik. Baiklah, buat masa ini kita membuka kepada para hadirin kalau ada apa pertanyaan tentang tarian singa ataupun tarian naga sebagai persekutuan tarian singa dan tarian naga Malaysia, seluruh Malaysia. Kalau ada apa-apa pertanyaan dipersilakan tapi sementara itu kita pun sedang menunggu untuk persediaan nanti para penari tarian singa ini mungkin dalam 5 minit lagi kita boleh teruskan dengan persembahan daripada penari tarian singa kita Ada apa-apa pertanyaan? Dipersilakan jangan segan silu kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan tentang tarian singa dan tarian lain. Kalau tidak, terima kasih atas penerangan. Saya tertarik tadi tanya tentang training. So paling awal biasanya kalau kita tengok kanak-kanak kan yang jadi penari. So paling awal berapa umur yang terlibatlah sebagai penari itu? Kedua, tadi ada sebut juga intermediate. So macam mana kita tengok kalau intermediate versus advanced dancer, apa skill yang membezakan kalau dia beginner, intermediate dan juga advanced? So itu dua soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Memang soalan yang bagus. Elok juga nak tahu agak-agak berapa paling muda yang boleh mula untuk menjadi penari singa dan dalam persatuan ataupun persekutuan sendiri siapa yang paling muda, siapa yang paling tua? Silakan. Mak Wi ataupun Encik Brandon.
biasa kalau dia muda, dia cuma start dari itu music, alat-alat music, belajar alat-alat music. So kalau untuk tarian singer, biasa paling muda pun standard 1. Standard 1, standard 2 dia boleh belajar. And then kalau standard 2, standard 3 kan, dia boleh bersembah tapi pakai singer yang kecil lah. Ya, pakai singer kecil lah. Sebab saya tengok singer yang ada tu pun besar tu. Ya. Okey. Dan juga soalan kedua, mungkin kita bagi peluang pada Cik Brandon pula untuk jawab. Untuk apakah yang membezakan antara beginner, intermediate, advanced dan sebagainya untuk tarian singer ni? Okey, boleh. Kalau untuk beginner dengan advance, apa yang paling bezanya adalah dari segi latihan mereka. Okey, kalau untuk advance dekat Malaysia lah, mungkin setiap hari mereka belajar. Ya, tapi untuk beginner kebiasaannya macam kindergarten student atau primary student lah. Mereka belajar mungkin 2 jam, 3 jam sehari. Ya, tapi dia tak boleh setanding dengan advance punya lah. Kalau advance, mereka memang latihan memang penuh punya. Ya, memang tak ada masa untuk rehat lah. Dari segi latihan mereka pun, dari segi teknikal pun beza juga lah. Contohnya kalau dari segi advance, kami dapat lihat itu singa dia akan lompat atas tiang. Kalau lompat atas tiang tu, yang susah tu. Ya, betul. Kalau untuk beginner, seperti primary student lah, sekolah rendah ataupun kanak-kanak, mereka akan belajar macam contohnya tradisi punya tarian singa lah. Mereka cuma main di atas lantai saja dan takkan lompat-lompat. Ini dari perception saya lah. Ya, betul. Memang saya rasa sangat memang masuk akal lah dia punya keperluan tu. Dan saya harap ini telah menjawab pertanyaan tadi ya. Ya, terima kasih. Dipersilakan kalau ada apa-apa pertanyaan sementara kita masih berbual ya. Dan mungkin saya sebenarnya ada pertanyaan saya sendiri juga, tapi kalau dan saya harapkan ada para hadirin yang bertanya, tapi kalau tidak mungkin saya akan teruskan bertanya lah. Saya rasa mesti ada macam kelebihan ataupun pengajaran ataupun apa-apa manfaat daripada kita buat tarian singa ni ya. Dipersilakan untuk memberikan apakah dia kelebihan, manfaat, pengajaran daripada kita belajar dan mempersembahkan tarian singa ni sama Mr. Hui ataupun Cik Brandon. Silakan. Apakah kelebihan ataupun manfaat? Kelebihan untuk tarian singa lah. Untuk secara umum, kesihatan mereka terjaga. Kesihatan, betul. Kesihatan mereka terjaga. Dan selain itu dari segi kesihatan, mereka dari sesi latihan mereka dapat belajar teamwork. Teamwork. Dan dari segi disiplin juga. Semangat pasukan. Semangat pasukan, betul-betul. Dan dari segi disiplin juga, mereka juga dapat belajar lebih baik lah. Seperti contohnya ibu bapa mereka memang sibuk kerja dan mereka hantar anak-anak mereka ke center kami untuk belajar training. Dan dari segi training ini, di mana mereka juga boleh berlatih secara teknikalnya, berlatih secara umum dan tidak umum. Tidak umumnya termasuknya dari segi disiplin mereka, kami dapat ajar bagaimana untuk melakukan sesuatu dengan benda yang baik lah. Jadi itulah. Saya pun boleh nampak juga mesti ada dia punya kelebihan, manfaat dan untuk dirumuskan satu kesihatan ya. Kira saya lihat kalau kita nak menjadi penari singa, kita mesti badan mesti fit ya. Jadi kalau yang gemuk pun kuruskan badan kan dan seterusnya. Dan sememangnya semangat pasukan ataupun teamwork itu sangat penting. Kalau tidak nanti mesti ada tersalah-salah kan kalau tak ada teamwork dan persefahaman di antara semua penari ya, setiap seorang tahu tanggungjawab dia, apa dia kena buat kan, dan seterusnya dia punya disiplin tu lah. Betul. Disiplin tu sangat kalau untuk tarian singa mereka perlu cuma 2 orang. So mereka lebih mudah lah untuk mencari pasangan mereka. Tetapi kalau dari segi tarian aja dia lebih susah sebab dia perlu 10 orang. 10 orang. Itu lagi. Sebab semua orang punya tingkah laku, sikap yang mereka berbeza-beza lah.
So dari segi ini, kalau untuk jurulatih mereka perlu tahu apa sikap mereka dan macam mana campur untuk mereka untuk melakukan sesuatu perkara. Ya betul. Okey, itulah. Dan silakan ya kalau ada apa-apa pertanyaan angkat tangan. Dan sebenarnya saya pun terfikir, ini satu yang saya baru terfikir nak tanya. Dalam tarian singa, okey, pasti ada seorang yang di depan, seorang yang di belakang. Okey. Dia sebab ni Cik Brandon ada sebut tadi pasal dia nak cari pasangan ni kan. Selalunya adakah yang di depan itu selalu di depan saja ataupun dan di belakang saja ataupun dia bergilir-gilir gitu? Macam mana? Ada tak? Dari segi ini mereka secara bergilir-gilir lah. Tapi bergilir-gilir, kalau untuk contohnya kan mereka dari kepala singa lah. Kebanyakan adalah kurus lah. Badannya mesti kurus sikit lah. Ya. Dan ekornya mesti berat. Ya, kalau tidak berat dia memang susah untuk itu singa untuk lompat lah. Okey. Secara umum lah. Saya pun tak terfikir ya. Jadi kalau yang dia depan dengan kepalanya tu elok lebih macam mana tu? Lebih kurus, ya, lebih ringan sikit lah. Lebih ringan betul. Berbanding dengan belakang lah. Okey, berbanding belakang. Okay. Tapi kalau dua-duanya sama besar, sama berat, sama itu okey lah, boleh tukar ganti lah. Ya, dikira balance lah. Okey, saya pun tak terfikir tu. Menarik. Tapi secara bergilir-gilir memang ada. Memang ada lah. Sebab untuk memberi chance kepada orang lain juga lah. Macam kalau saya pun saya terfikir, saya teringin nak dua-dua position kan, dua-dua kedudukan, jadi kita pun boleh belajar. Sebab dari segi susah senang gitu ya, agak-agak mana sebenarnya lagi senang, mana lagi susah, yang depan ke yang belakang? Kalau tarian singa, actually depan belakang pun susah kan, sama susah sebab mereka contohnya depan dia perlukan dia punya tangan untuk untuk pegang itu tarian singa. Tapi untuk ekornya dia perlu tutup. Dia perlu tutup bahu yang pasti sakit. Ada kebaikan dan juga ada keburukan dia lah. Jadi memang betul dari segi disiplin ataupun kita punya kekuatan diri tu kan, untuk yang belakang tu dia kena betul-betul kuat untuk lama dia nak kena bongkok sikit kan, nak kena bongkok tu. Saya faham. Tapi itulah, itu sebahagian daripada belajar disiplin tu ya. Memang bagus. Saya rasa ini satu benda yang boleh membina kita punya kekuatan diri untuk malahan bukan saja untuk tarian tapi untuk kehidupan kita ya. Okey. Dan silakan peluang terakhir. Ada pertanyaan tuan? Ya. Silakan ke depan. Boleh ambil mic. Sila. Wah, ada anak muda nak tanya soalan ya. Ya, silakan. What's the meaning of the color of the lion? Okey, soalan yang bagus. Okey. What's the meaning of the colours? Apa makna warna-warna di dalam tarian singa tu? Mungkin kali ini Master Hui boleh tolong jawab maksud warna-warna tu, ada simbolisme dia. Ya, kalau traditional lion warna dia ada 5 jenis warna. 5 jenis warna. Tapi modern punya biasa ialah merah dengan gold color ataupun silver color pun ada. Apa-apa warna pun ada. Warna merah pun ada. Kalau traditional cuma 5 warna saja. Dia warna hitam, warna itu biru, warna hijau, warna kuning dengan warna yang itu warna-warni lah. So dia ada macam warna dia campur saja. So yang warna-warni itu ialah king dia. Dia punya king. Okey. Tapi sekarang yang lebih popular warna gold color lah. Sekarang modern dia warna merah gold color. Okey. Dan Cik Brandon ada nak tambah sikit saya ada simbolisme warna? Untuk sedikit tambahan, kalau untuk biasanya kalau untuk mereka contohnya buka kedai atau acara keagamaan atau selainnya lah, kami pun lihat dari segi apa kami keluarkan warna apa untuk mereka. Sebagai contoh, kalau untuk majlis perkahwinan lah, majlis perkahwinan, majlis perkahwinan sekarang memang popular lah, bukan sahaja untuk orang kita tapi Melayu dia semua res pun ada juga. Kalau untuk perkahwinan kami selalu akan tambahkan satu contohnya warna pink.
pink color untuk menarik perhatian. Sebab untuk kalau warna pink, kami boleh gantinya sebagai jantina perempuan. Kalau untuk gold, kami boleh gantikan sebagai jantina lelaki. Ya, semacam satu pasangan lah untuk mereka. Ya, betul-betul. Okey, bagus tu. Jadi ada boleh tambah warna pink, merah jambu untuk melambangkan bahagian yang perempuan itu ya, dan gold laki-laki. Okey, memang cantik tu. Ya, silakan kalau ada apa-apa pertanyaan lagi sebelum kita pergi ke persembahan daripada pasukan tarian singa. Silakan, ada apa-apa? Ya, silakan. Mari. Is there any difference like the lion dance they dance in different countries? Like, is there any difference? So pertanyaannya, terima kasih ya. Apa tu pertanyaannya? Ada tak apa-apa perbezaan sekarang sebab tarian singa dah begitu popular di seluruh dunia ya? Dan sedikit sebanyak Malaysia juga menjadi pelopor untuk tarian singa ni. Jadi kalau di selain daripada Malaysia dan China, ada tak apa-apa perbezaan di negara lain yang pernah tuan-tuan lihat? Mana-manalah, ada tak yang negara lain dia tambah benda lain ataupun dia buat cara lain? Ada tak? Ataupun katalah kalau orang Melayu buat dan orang India buat, ada tak apa-apa perbezaan? Tak ada berbeza. Tak ada berbeza lah. Jadi semuanya mengikut acuan yang lebih kurang sama. Ya, betul. Kalau you banding negeri China dengan Malaysia, Malaysia dia kebanyakan ialah Southern Lion. Yes, Southern Lion. Southern Lion. Kalau negeri China dia ada lagi Northern Lion, dia famous sikit. So cuma dari outlook dia tak sama lah. Northern Lion dengan Southern Lion tak sama. Kalau Southern Lion pun ada dua jenis juga. So satu ialah Hoxan, satu ialah Fasan. So biasa you tengok tarian singa dekat luar persembahan kan, you akan tengok dua jenis. So actually dia pun lain family lah. Lain family. Okey. Apa tu nak ingat balik yang dua yang berbeza di selatan tu apa nama tadi? Tu Fasan and Hoxan. Okey. Okey. Cik Brandon nak Okey, boleh. Kalau dari segi Foxan dengan Foxan, apa yang bezanya? Okey, yang pertama adalah dia punya shape. Shape memang bentuk dia. Bentuk dia memang. Nanti saya akan bawakan untuk tunjukkan kepada semua orang. Okey, nanti kita akan lihat apa bentuk dia. Tengok apa perbezaannya. Ya. Okey. Jadi ini memang saya pun dah tertarik nak tahu dari segi dia punya fizikalnya, apa dia punya perbezaan dan apa rupanya. Dan sekarang mari kita jemput pasukan datang ke pentas ya. Dia akan boleh. Okay. Silakan. Boleh panggil, boleh datang ke pentas. Ya. Anda boleh start tidak? Dah boleh start. Boleh. Bukan apa, saya ingatkan. Mungkin Master Hui dengan Cik Brandon boleh tunjukkan sikit dia punya ciri-ciri kepalanya apa semua sebelum kita mulakan tariannya sendiri, ataupun tak apa, kita teruskan aja tariannya pun boleh. Tunggu sebentar, saya pergi ambil. Okey. Kita bawa tunjuk ya. Dan sementara itu sebentar lagi kita akan adakan persembahan tentang tarian ini sendiri, dan kita akan lihat bagaimana ianya ditarikan, dan selepas itu juga para hadirin boleh datang untuk berjinak-jinak dengan singanya itu, boleh pegang, boleh tengok macam mana dia buat, dan mungkin nak berselfie dengan singa dengan penari-penarinya sekali ya. Jadi jangan ke mana-mana, sebentar lagi akan diadakan persembahan. Okay. Kita boleh lihat di belakang tu dah ada gendang ataupun drum dan ada simbolnya. Ni datang dua jenis kepala singa ya, satu warna merah dan satu warna pink, warna merah jambu. Okey. Ini akan ditunjukkan. Okay. So inilah dia
Dan kita boleh lihat besar memang besar ni. Dari jauh kita tak perasan semuanya besar. Okey. Boleh ceritakan sikitlah. Ya. Silakan Mas Suhui. Yang ini, yang sebelah sini ialah yang pink color ini ialah Fosan. Yang ini ialah Hoksan. So kalau dari pergerakan dia, ini gerak dia kuat, ini dia soft. So music pun sama. Kalau main untuk talian singer ini, Fosan dia lebih kuat sikit. Dia punya gerakan pun kuat, macam ada usulnya, ada kungfunya lah. So ini dia lebih soft. Saya tak tahu. Memang nampak besar. Dari jauh kita tak perasan ya, tapi ya. Mulut dia pun lain sikit ya. Okey, nanti bila tengah ditarikan boleh tengok mulut dia lain sikit tau. Dan kepalanya pun ada lain sikit. Okey. Dan ini macam ada tanduk Okey, itulah. Okey, jadi yang satu tanduk dia tajam, yang satu tanduk dia bulat, ada dia punya bulu-bulu. Okey. Jadi saya rasa kita punya tembubual pun dah cukup cantik dah, semua yang kita tanyakan tadi dah okey. Dan bolehlah kita teruskan dengan persembahan dan berikan tepukan yang gemuruh buat Mas Suhui dan Cik Brandon G.